rububiyah. Sifat rububiyah Allah, jangan syirik pada sifat uluhiyah, sudah kita jelas tadi. Jangan syirik pula pada sifat rububiyahnya, iaitulah sifat mentadbir dan menguruskan cara menjaga dan memelihara, mengasuh dan mendidik sekalian alam yang telah diciptakannya. Siapa cipta muka bumi? Siapa cipta bumi? Allah. Kenapa perlu sombong pada Allah? Kenapa perlu action kepada Allah Ta'ala? Jalan atas muka bumi Allah, rumah Allah tak mau singgah. Jalan atas muka bumi Allah, Allah suruh semayang tak mau semayang. Berjalan atas muka bumi Allah, Allah suruh tutup aurat tak mau tutup aurat. Allah bagi derian, Allah bagi muatan, Allah bagi dokong, juai punya juai, sembahyang pada Tuhan yang menjadikan durian tak mau semayang, kepada Tuhan yang menjadikan buah-buahan tak mau sembahyang. Baik buat durian sendiri, baik buat dokong sendiri, baik cipta rambutan sendiri. Bila cipta pun jangan guna bahan mentah yang Allah Ta'ala bagi jadi, barulah bagus, barulah kita hebat. Tiba-tiba sidang jamaah yang dirahmati Allah, Allah cipta kita, Allah suruh duduk atas muka bumi dia, Allah bagi langit suruh kita teduh, Allah jadi matahari lagi, bagi angin, udara lagi. Tiba-tiba kita buat kemungkaran kepada Allah, sombong pada Allah Ta'ala, tak kena lagu sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kata dia, ini jangan syirik pada Allah, pada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu kata dia Allah yang mengadakan segala keperluan yang dihajati oleh wujud tiap-tiap satunya. Masya Allah, hadirin hadirat, Allah bagi jadi dan Allah bagi segala nikmat. Nasi hak kita makan siapa bagi jadi? Allah. Ikan subhanallah jutaan bilion dalam laut tak pernah habis Allah Ta'ala sediakan. Sotong, ketam, seafood, segala jenis, chopstick, apa lagi? Allahu Akbar. Ayam, tak ada ayam, chicken, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Semua Allah Ta'ala sedia. Kenapa manusia perlu sombong kepada Allah Ta'ala? Allahumma salli Muhammad. Mengatur dan menyusun undang-undang dan peraturan bagi kesuburan Allah lah, perkembangan dan kesempurnaan masing-masing Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah SWT Muhammad. Serta menyatakan dan menunjukkan hukum-hukum halal haram dan sah batal untuk kebaikan jasmani dan kebahagiaan rohani manusia. Siapa buat? Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesiapa yang menganggap, dia bagi warning kat kita, bahawa mana-mana satu daripada sifat-sifat itu hak kita sebut tadi ni ada pada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa-siapa yang percaya bahawa yang boleh menolak mudarat ialah hantu raya, contoh, ataupun Tok Bomo hantu, contoh, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang kata yang demikian, beriktikad, berkata ataupun menterjemahkan dalam perbuatannya, maka Masya Allah, na'udzubillah, dia telah melakukan syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat hadis tadi, man mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, dia masuk ke dalam api neraka Allah. Tentang ini Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 106. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 106? Allah SWT Muhammad. Kita tengok sini, dia tak ada dalam ni. Surah Yusuf ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sadaqallahul azim. Meskipun kebanyakan mereka beriman kepada Allah, dalam pada itu mereka tidak sunyi daripada perbuatan syirik. Ini satu amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut dan juga bimbang dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu nyatalah amat buruknya, buruk tak? Amat buruk. Kezaliman yang amat besar, buruk dan huduh yang tersangat huduh apabila seseorang mendewa-dewakan sebarang makhluk dengan mengasihinya dan menurut perintahnya. Tiba-tiba kita kasih kepada yang lain selain daripada Allah, lalu kita ikut perintahnya, meninggalkan perintah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana ia mencintai dan mentaati Allah, atau meminta dan mengharapkan hasil sesuatu hajah daripada sesuatu makhluk, atau dengan sesuatu cara dia minta yang lain, pergi kepada kubur, minta doa dekat kubur, minta lalu di bawah pokok besar, minta kepada tok nenek. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Kecuali setelah diketahui bahawa makhluk atau cara yang tersebut diharuskan oleh Allah bagi seseorang menggunakannya sebagai jalan, sebab atau alat untuk menjayakan maksudnya. Bukan tak boleh jumpa manusia, boleh. Boleh. Pak Ngah, boleh tak Pak Ngah? Saya nak minta duit. Boleh tak minta duit kat Pak Ngah? Boleh. Boleh. Pada perkara yang diizinkan dengan tidak mensyirikkan Allah, tak ada masalah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini saya tak payah hurai, tuan-tuan dah memang faham dah, memang teror dah kan. Demikian juga amatlah salah menerima sebarang undang-undang. Ni dia bagi warning. Amatlah salah dan juga syirik apabila menerima sebarang undang-undang dan peraturan atau hukum hakam yang diadakan oleh yang lain daripada Allah. Kalau Allah dah sediakan sesuatu, jangan pilih yang lain selain daripada apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala, kerana yang demikian adalah boleh membawa kepada syirik apabila kita mengakui, beriktikad bahawa apa hukum yang disediakan oleh manusia sama baik dengan apa yang disediakan oleh Allah, syirik. Ataupun yang dibuat oleh manusia lebih canggih, lebih moden, lebih baik, lebih efektif daripada yang dibuat oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pun mensyirikkan Allah, terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat saja tapi mengaku hak buat ni tak elok, itu cerita lain. Tapi kalau buat peraturan dan menganggap yang manusia buat ni sama cantik je dengan Allah, bahkan lebih elok lagi, maka itulah menyebabkan seseorang terkeluar daripada agama Allah Ta'ala. Kecuali sekadar yang berdasarkan aturan, kenyataan atau pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kesimpulan hadis ini mengingatkan manusia. Kita manusia tak sidang jamaah sekalian? Manusia? Okey. Dia mengingatkan kita manusia sekalian daripada terjerumus ke dalam sebarang i'tiqad atau perbuatan syirik. Jangan kita marah bila ada orang memperingatkan. Ada orang mai, kita nak jatuh api, dia tarik kita pada api. Dia marah, pasal apa tarik aku pada api? Na'udzubillahi min dzalik. Tidak, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dia merupakan satu peringatan, mengingatkan manusia daripada terjerumus ke dalam sebarang i'tiqad, yakni kepercayaan atau perbuatan syirik, supaya terselamat daripada balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah api neraka Allah. Buat apa hidup, enjoy, gaji banyak, pangkat besar, tiba-tiba mati masuk neraka dalam keadaan mensyirikkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.